Kalau buat sesuatu dengan kacang soya ni sedap juga. Assalamualaikum. Saya Encik Muhammad Izzat bin Ramli, pensyarah program Bakery dan Pastry Kolej Vocasional Kuala Berang, merangkap guru pembimbing bagi produk inovasi pelajar. Assalamualaikum. Saya Tuan Arin Najwa binti Tuan Marzuki. Saya Raja Patricia Jasmine binti Raja Asti. Saya Muhammad binti Mak Farus Dari program Bakery dan Pastry dari Kolej Vocasional Kuala Berang. Tujuan utama memperkenalkan inovasi banana whole cake with soya bean adalah untuk memberi pilihan makanan yang lebih sihat dan berkualiti kepada masyarakat. Gabungan pisang, tepung gandum penuh dan kacang soya menawarkan sumber tenaga semula jadi, serat tinggi serta protein berkhasiat yang sesuai untuk semua golongan. Kek ini bukan sahaja enak tetapi juga memenuhi keperluan gaya hidup moden yang semakin mementingkan pemakanan seimbang. Dengan inovasi ini, kami berharap dapat menyokong kesihatan masyarakat sambil mempromosikan kesedaran terhadap pilihan makanan yang lebih baik. Selain itu, kek ini direka untuk memenuhi keperluan pelbagai lapisan masyarakat, termasuk mereka yang mencari alternatif mesra vegan atau yang peka terhadap alahan tertentu, menjadikannya pilihan serbaguna dan eksklusif. 45 minit. Satu lagi habis sangat. Cinnamon asam. Pisang, jangan makan sekali lagi. Kek pisang nampak dah ni, kek pisang. Pisang asam. Kacang pun asam. Kacang Tapi panjang. okey je, overall tak muak. Sebab ada kacang. Ada kacang, ada banyak kacang. Tak muak. Rasa manis pun so-so je okey lah. Ya. Tapi sedap. Rasa cinnamon pun ada. Pelbagai rasa. Okey. Sedap. Thank you. Okay. Rasa dia Nice, sedap. Tak terlalu keras. Okey lah. Overall okey. gandum penuh. Kacang soya. Kacang soya? Ya. Okey. You're the reason